ketukan misteri yang berlaku di Kampung Relong, Lipis dan beberapa kampung berhampiran sejak 5 Januari yang lalu, 5 Januari 2026 yang lalu, seolah-olah tidak nampak jalan pengakhirannya. Kejadian ketukan ini biasa berlaku selepas 12 malam hingga 5 pagi. Dan sedikit sebanyak, ia meninggalkan kesan yang besar kepada penduduk, terutamanya kesan emosi dan spiritual. Semoga ada jalan penyelesaian, walaupun berbagai usaha telah dilakukan, dan semoga mereka temui jalan penyelesaian. Dan tiada jalan penyelesaian yang terbaik melainkan mengadu kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Itu saja jalan penyelesaian yang terbaik. InsyaAllah.